Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 dan nama saya Nur Hafizah binti Bakri. Kad pengenalan saya ialah 070918 060458. Nama saya Amir Hamzah bin Kamarul Zaman. Kad pengenalan saya 070329 110023. Nama saya Nufrata Ini binti Azmi. Nombor kad pengenalan 070322 110266. Hormati perbezaan, raikan persamaan. Hai semua, hari ini kami akan berkongsi tentang prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur diskriminasi. Prinsip ini bermaksud setiap individu mempunyai hak yang sama rata untuk melibatkan diri dalam apa jua aktiviti dan program yang dijalankan. Betul tu Hafizah. Ia juga menekankan keadilan sosial dengan memberi peluang yang sama rata kepada semua tanpa mengira agama, jantina, kaum atau latar belakang. Apabila prinsip ini diamalkan, semangat perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat dapat dipupuk. Jadi marilah kita bersama-sama menolak diskriminasi dan mengamalkan penyertaan yang adil untuk semua. Seterusnya, mari kita beralih kepada slide yang berikut. Baiklah, saya akan sambung slide seterusnya dengan topik menjamin keadilan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial merupakan asas dalam pembentukan sebuah masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Ia bermaksud setiap individu tanpa mengira agama, jantina atau status sosial mendapat hak dan layanan yang adil dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip ini menjadi teras kepada kestabilan sosial kerana masyarakat yang adil akan melahirkan rakyat yang hidup dalam keadaan aman, saling menghormati dan bekerjasama untuk mencapai kemajuan bersama. Menjamin keadilan sosial bukan sekadar memastikan semua orang mendapat hak yang sama, tetapi juga menitik beratkan keperluan dan kemampuan setiap individu dalam pelaksanaan sesuatu dasar atau program kerajaan. Contohnya, dasar pendidikan, kesihatan atau perumahan. Keadilan sosial menuntut supaya setiap lapisan masyarakat diberikan peluang yang sama. Mereka yang kurang berkemampuan wajar diberi bantuan tambahan agar mereka tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, keadilan sosial bermaksud setiap pelajar sama ada dari bandar atau luar bandar mesti mendapat peluang yang sama untuk belajar dalam persekitaran yang kondusif. Kerajaan melaksanakan pelbagai program seperti bantuan persekolahan, beasiswa dan penyediaan infrastruktur bagi memastikan pelajar di kawasan luar bandar dapat tidak ketinggalan. Ini membuktikan bahawa keadilan sosial menekankan keseimbangan antara keperluan dan peluang. Keperluan dan peluang supaya semua pihak dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil. Dalam konteks pekerjaan pula, keadilan sosial dapat dilihat melalui pelaksanaan undang-undang buruh yang menjamin hak pekerja tanpa mengira latar belakang mereka. Semua pekerja berhak mendapat gaji yang setimpal dengan kerja yang dilakukan serta menikmati suasana kerja yang selamat dan menghormati maruah insan. Pekerja wanita, contohnya, berhak mendapat cuti bersalin dan perlindungan daripada gangguan di tempat kerja. Langkah-langkah seperti ini membuktikan bahawa keadilan sosial memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan keseimbangan antara kepentingan majikan dan pekerja. Selain itu, keadilan sosial turut berkait rapat dengan pembahagian sumber ekonomi negara. Pembangunan ekonomi yang pesat tidak seharusnya hanya menguntungkan segelintir golongan elit. Sebaliknya, perlu dinikmati oleh seluruh rakyat. Oleh itu, kerajaan melaksanakan pelbagai dasar seperti pengagihan semula kekayaan, bantuan kewangan kepada golongan miskin serta subsidi bagi keperluan asas seperti makanan dan bahan api.
Langkah-langkah ini bukan sahaja membantu mengurangkan jurang antara kaya dan miskin, tapi juga memastikan kestabilan sosial dapat dikekalkan. Kesimpulannya, menjamin keadilan sosial bukanlah satu tugas yang mudah. Ia memerlukan komitmen dan kerjasama semua pihak, kerajaan, masyarakat dan individu. Keadilan sosial bukan hanya slogan, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk memastikan setiap rakyat hidup dengan maruah, aman dan sejahtera. Apabila keadilan sosial terjamin, maka lahirlah sebuah negara yang makmur, stabil dan disegani oleh dunia luar. Mengiktiraf suara dan pandangan semua pihak. Baiklah, saya akan teruskan dengan slide seterusnya. Mengiktiraf suara dan pandangan semua pihak merupakan asas penting dalam membina masyarakat yang demokratik, harmoni dan progresif. Prinsip ini menekankan bahawa setiap individu tanpa mengira umur, jantina atau latar belakang maupun status sosial mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat serta memberi idea terhadap sesuatu isu atau dasar. Pengiktirafan terhadap pandangan semua pihak bukan sahaja mencerminkan nilai keadilan dan keterbukaan, malah menjadi lambang kematangan dan sistem sosial dalam politik sebuah negara. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, setiap individu mempunyai pengalaman, pandangan dan nilai yang berbeza. Oleh itu, apabila semua pihak mengambil kira, keputusan atau dasar yang dibuat akan menjadi lebih inklusif dan seimbang. Sebagai contoh, dalam merancang sesuatu program komuniti, pandangan daripada penduduk tempatan golongan belia, wanita dan warga emas amat penting. Ini kerana setiap kumpulan mempunyai keperluan yang berbeza. Sekiranya pandangan mereka diiktiraf dan diambil kira, program yang dilaksanakan akan lebih berkesan serta memenuhi keperluan sebuah masyarakat. Kesimpulannya, pengiktirafan suara dan pandangan semua pihak bukan sekadar memberi peluang untuk bersuara, tetapi juga menghormati perbezaan dan menerima pelbagai pandangan sebagai sesuatu kekuatan. Masyarakat yang menghargai suara setiap anggotanya akan menjadi lebih matang, bersatu dan inovatif dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Justru, marilah kita bersama-sama memupuk budaya mendengar dan menghormati pandangan orang lain. Kerana dari suara yang pelbagai inilah lahirnya keputusan yang bijaksana dan masyarakat harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhafizah binti Bakri dan saya akan menyambung kepada isi yang seterusnya. Isi yang seterusnya ialah menggalakkan perpaduan dan keharmonian. Apabila semua orang boleh turut serta, ia mewujudkan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Di sini ialah prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa unsur diskriminasi dapat menggalakkan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Apabila semua individu diberi peluang yang sama untuk menyertai sesuatu aktiviti atau program, mereka akan berasa lebih dihargai dan diterima sebagai sebahagian daripada komuniti tersebut. Hal ini akan mewujudkan suasana yang saling menghormati dan saling memahami antara satu sama lain, walaupun berbeza latar belakang, bangsa, agama dan sosial. Contohnya, apabila program gotong royong dijalankan di kawasan kejiranan dan semua penduduk diajak turut serta tanpa mengira kaum, maka hubungan antara jiran akan menjadi lebih rapat. Mereka dapat berinteraksi, bekerjasama dan mengenali satu sama lain dengan lebih baik. Keadaan ini secara tidak langsung dapat membina semangat perpaduan dan tolerasi yang tinggi. Dalam konteks negara pula, pengamalan prinsip ini penting untuk mengekalkan keharmonian antara kaum yang menjadi tunjang kestabilan Malaysia. Oleh itu, penyertaan menyeluruh tanpa diskriminasi bukan sekadar menggalakkan penglibatan rakyat, tetapi juga menjadi asas kepada keharmonian nasional yang kukuh. Yang seterusnya ialah isi yang keempat, iaitu menolak sikap pilih kasih dan perkauman, iaitu tidak ada layanan istimewa terhadap mana-mana kumpulan tertentu. Maksudnya di sini ialah prinsip ini menolak sebarang bentuk pilih kasih,
perkauman atau layanan tidak adil terhadap mana-mana individu atau kumpulan. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, sikap pilih kasih boleh menimbulkan rasa tidak puas hati, perpecahan dan ketegangan antara kaum tersebut. Oleh itu, prinsip penyertaan tanpa diskriminasi amatlah penting bagi memastikan semua orang dilayan dengan adil dan saksama. Sebagai contoh, dalam sektor pekerjaan atau pendidikan, setiap individu harus diberi peluang berdasarkan kelayakan dan usaha, bukanlah atas faktor hubungan, warna kulit atau kepercayaan agama. Jika semua mengamalkan sikap adil dan terbuka, suasana kerja atau pembelajaran akan menjadi lebih positif dan produktif. Semua orang akan berasa dihargai kerana diterima berdasarkan kemampuan sebenar. Dalam jangka masa panjang pula, amalan ini dapat membentuk masyarakat yang lebih matang, saling menghormati dan tidak mudah berpecah belah akibat perbezaan. Kesimpulannya, prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa unsur diskriminasi amat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni, adil dan bersatu padu. Apabila semua individu diberi peluang yang sama untuk terlibat dalam sesuatu aktiviti tanpa dipinggirkan, nilai perpaduan, tolerasi dan saling menghormati dapat dipupuk dengan lebih mendalam. Prinsip ini juga memastikan keadilan sosial sentiasa terpelihara serta mengelakkan berlakunya perpecahan akibat sikap pilih kasih atau prejudis. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat perlu mengamalkan sikap terbuka dan menghargai kepelbagaian supaya Malaysia terus kekal aman, maju dan sejahtera. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan sekumpulan yang membuat pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menyambung bagi mengulas tentang ciri kelima dalam dasar kurikulum kebangsaan, iaitu yang kelima, peluang sama rata kepada semua murid. Yang keenam, meningkatkan semangat kerjasama dan tanggungjawab bersama. Jadi, kita lihat nombor 5 dahulu. Peluang sama rata kepada semua murid. Ciri ini menekankan bahawa semua murid tanpa mengira kaum, agama, jantina atau latar belakang wajar diberi peluang untuk menyertai aktiviti kurikulum. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Sebagai contoh, kita dapat beri apabila unit beruniform, persatuan atau kelab sukan dibuka untuk penyertaan, tiada sesiapa pun harus disisihkan atau diberi keutamaan hanya kerana dia lebih popular atau mempunyai pengaruh. Murid luar bandar atau murid berkeperluan khas juga harus dilibatkan secara adil. Peluang yang sama rata ini bukan sahaja menjadikan sistem pendidikan kita lebih inklusif, malah dapat membantu menyelahkan bakat tersembunyi dalam kalangan pelajar yang mungkin tidak menonjol dalam akademik. Sebagai contoh, seorang pelajar yang pendiam mungkin tidak begitu menyelah dalam bilik darjah, tetapi apabila diberi peluang menyertai kelab lakonan atau teater ataupun dalam pasukan bola sepak, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam kepimpinan dan kerja berpasukan walaupun dia seorang yang pendiam. Maka kita tidak boleh melihat seseorang itu daripada luar sahaja. Seterusnya, yang terakhir iaitu dapat meningkatkan semangat kerjasama dan tanggungjawab bersama.
Apabila semua murid diberi peluang menyertai, mereka bukan sahaja menjadi pemerhati tetapi turut sama memikul tanggungjawab dalam menjayakan sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, dalam penganjuran Hari Sukan Sekolah, apabila pelajar dilibatkan dalam jawatan kuasa seperti pengerusi, setiausaha ataupun ahli jawatan kuasa, mereka akan rasa dihargai dan lebih bertanggungjawab terhadap kejayaan program tersebut. Ini bukan sahaja menyemai semangat kerjasama, malah memberi peluang kepada murid mempelajari kemahiran insaniah seperti pengurusan masa, komunikasi dan menyelesaikan masalah. Hal ini sangat penting dalam kehidupan selepas sekolah nanti untuk mereka mengaplikasikan ketika di universiti contohnya. Maka ciri ini juga menggalakkan penlibatan secara sukarela bukan kerana dipaksa. Apabila murid menyertai dengan rela hati, mereka akan lebih komited, lebih seronok dan lebih bersungguh dalam menyumbang idea dan tenaga. Maka secara keseluruhannya ciri ini sangat penting kerana ia dapat menjamin keadilan serta dapat membina perpaduan dan melahirkan murid yang bertanggungjawab dan bersedia untuk menghadapi cabaran dunia sebenar. Maka sebagai warga sekolah ataupun sebagai bakal pendidik, saya sama ada guru, murid atau pentadbir, kita harus memastikan setiap murid mendapat peluang yang adil dan ruang untuk berkembang melalui co-curriculum. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa diskriminasi sangatlah penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan adil. Betul. Apabila semua individu diberi peluang yang sama, nilai hormat menghormati dan tolong-menolong dapat diperkukuh. Oleh itu, setiap pihak harus mengamalkan prinsip ini bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat sentiasa terpelihara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.